Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Ar-Reza. Pada ini saya akan berkongsikan mengenai hadis yang ke-14, iaitu implikasi jenayah berat dalam Islam. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu damu imri muslimun illa bi ihda salas sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi mufariqu li jama'ah. Rahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya, daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang Islam melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara ini: orang yang telah berkahwin melakukan zina, membunuh orang dengan sengaja, meninggalkan agama, dan berpisah dengan jemaah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap perbuatan dosa akan memberikan impak atau kesan yang negatif dalam kehidupan kita. Hal ini kerana maruah kita akan sentiasa dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Sebagai contoh, melayari laman web yang berunsur lucah secara tersembunyi. Pengajaran yang boleh kita ambil ialah, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara agar hidup sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih.